Jom kita test Lenovo ThinkPlus LivePod LP80. Bentuk LivePod LP80 ni nampak macam Pokeball dalam Pokemon. So, jom kita buka. Okay, first kali dia ada bagi kita user manual. Kemudian dia juga ada bagi satu charging cable Type-C untuk korang nak charge. Dan last kali, of course, kita punya earbud. Korang tengoklah ni, design dia tu. Dia transparent. Tapi dia transparent separuh je. So, earbud ni model LP80. So, jom kita keluar. Okay, model ni dia lain sikit daripada model yang sebelum ni. Yang bulat ni adalah mikrofon dia. Dan di sebelah kanan dia, dia ada tulis R ni. Dekat situ adalah touch sensor. Jadi, touch sensor dia ada di bahagian tepi. So, jom kita test pakai. Selesa je, rasa macam earbud yang biasa yang kita selalu guna. Okey, tapi untuk touch sensor dia lain sikit sebab kita kena touch di bawah ni. Di bawah dan di bahagian tepi. So dia tak duduk di bahagian depan. Kebanyakan earbud yang ada kaki macam ni, dia akan duduk di bahagian depan. Kalau dekat bawah lah, ataupun dekat atas ni. Tapi yang ni dekat bahagian depan ni. So bila kita connect dengan phone, kita kena klik dekat sini. Barulah dia berfungsi.